bagi salam macam nak gaduh. Oh, friend. Oh, ada insiden lah tadi. Bahaya betul lah. Bahaya, memang bahaya. Hei, accident? Accident apa? Accident langgar biawak ke? Hei, adalah pula biawak. Mana datangnya biawak? Biawak buat apalah aku dah cerita. Ni orang ni. Orang insiden terburai perut dia semua. Otak dia semua terkeluar. Ngeri betul lah aku. Aku kalau ingatkan balik memang aku malam ni tak boleh tidur aku rasa ni. Chris, iya ke? Teruk sangat ke? Iya. Tak percaya jom kita pergi tempat tu kalau nak tengok lagi. Kalau ada lah kan. Nak pergi tengok buat apa? Malas aku. Kalau malas tak apalah. Lain kali je lah. Kau ni, kalau ia pun takut, buka lah helmet tu. Kedai ni belum nak runtuh lagi. Tak ada macam ni. Sebenarnya aku pakai helmet ni untuk keselamatan. Sekarang baru aku kenal arti keselamatan tu. Kan? Helmet tu bagus. Kita pakai walau di mana pun jadi mana kan. Mana tahu tarik cicak ke kan. Datang turun kat atas je. Siapa yang sangka kan. Lantak engkau lah. Langgar apa sebenarnya? Apa? Dasar memang dasar. Aku datang time tu aku tengok memang dah kepala kat bawah kaki atas dah. Perut terburai. Kaki dah habis dah. Tergulung. Habis mati ke tak? Ya mati. Dah aku cerita tadi mati kan. Motornya pun mati. Habis tu orangnya dah terburai perutnya. Accidentnya dengan apa? Sampai perutnya terburai tu. Memang dasar. Aku ingatkan dia langgar lori ke, langgar kereta ke, bajak ke. Rupanya langgar apa? Nak tahu? Langgar kambing. Kambing? Itulah, kambing. Aku pun pelik betul. Kambing pun dilanggar. Itu yang lagi aku pelik tu. Dia kambing tu, jenis kambing gurun. Mana kambing tu ada kat situ? Itulah. Aku pun pelik. Tapi aku tahu daripada orang awam. Orang kat situ cakap kan. Itulah, kambing tu jatuh dari lori. Setujan kambing tu keluarlah daripada lori tu kan. Lori tu tak ada tutup atas tu. Jadi tu kambing tu terkeluar. Jadi yang naik motor tu langgar kambing tu. Rupanya usus kambing perut tu yang keluar. Orang tu okey, cuma tertidur, dia tak cukup tidur. Aku memang pelik lah. Macam tu punya. Ingatkan macam mana? Elah. Kau tu bawa motor. Laju sangat kot. Okeylah, Wi. Aku ingatlah pesan kau tu. Aku tahu ada lagi kau tak cakap tu. Ingatlah orang tersayang. Aku tahu. Apa-apa helmet ni aku tetap pakai. Buat tidur aku tetap pakai. Yang penting helmet. Ikat dengan cermat, pandu dengan ketat. Yelah, Ban. Okeylah, Wi, aku balik dulu lah. Apa Ban balik dulu dah balik sekarang lah. Yelah Ban balik baik. Kan kau langgar babi pula ni kan. Aku mana biasa langgar babi yang biasa langgar aku. Okeylah, aku balik dulu. Apa-apa kontak nombor yang biasa. Okay friend, bye. I go back. I'm sorry, bye-bye.